Okey, sambung kita pada part 3. Banyak agak kita bincang tadi. Betul. Pendedahan eksklusif. Wah. Dah macam rancangan AC di mana dah. Saya share daripada konteks videographer lah. Pada pendapat saya, kalau misalnya kita nak cakap dia power kan, harga dia mahal, apa semua, dia ada perbezaan lah dari segi kualiti. Tapi daripada POV seorang videographer, saya berpendapat bahawa the power of videographer tu dia terletak pada storyline. Storyline dia susun. Maksudnya apa yang dia capture apa semua tu dia susun cantik. The powerful skill adalah dia can read the future lah. Kalau dia dapat baca 5 saat ataupun 10 saat sebelum anything happen dan dia berada di at the right place at the right time, itu adalah satu skill yang pada pendapat saya sangat valuable lah dan sangat mahal lah. Tapi kalau misalnya apa yang ada depan mata dia shoot kan, bagi saya benda tu orang lain pun boleh buat lah, macam tu. So kita nak meletakkan diri kita di satu level yang lebih tinggi daripada orang lain. So kita at the same time kita compete each other lah. Same industry, same thing yang kita buat. So nak letakkan diri kita kena letak value yang macam tu lah. So untuk WCC pula, of course WCC kat luar sana nak guna term bersepah lah. Betul. Tapi nak macam kasar sangat pula. Tapi ramai lah WCC tu. So macam mana you nak letakkan, mungkin personal ataupun mungkin you belum jadi lagi orang tu, macam mana nak tahu WCC tu power ataupun tak power? So you pun of course compete each other juga kan. So betul. apa yang nak mendefinisikan seseorang WCC tu, dia power dan dia berada di kelas yang tersendiri. Okay, I dah berada di tahap I pernah jadi bride dan I as a WCC juga. So I ada dua perspektif yang berbeza kan. Okay, dulu I tak nampak benda ni, tapi sekarang baru nampak lepas dah jadi bride lah. Okay, benda yang paling penting bagi I WCC is how you can work under pressure. Sebab bila kita dekat wedding, kita tak akan ada masa nak pergi makan, nak lepak ke, nak borak-borak, tak. So, kita punya kerja shoot, edit. Lepas tu buat posting. Okay, tapi tak ramai yang boleh buat benda tu. Sebab hari tu saya pernah pergi event, pergi wedding lah. Lepas tu ada videographer atau fotografer tu tanya kat saya. Dia kata, memang ada certain WCC buat posting lambat ke? Saya hari tu kerja dengan dia, habis event, petang ke malam baru dia buat posting. Macam tu saya cakap kat dia, itulah yang kita kena cari. Dan kita nak tengok value dekat content creator, video wedding content creator tu. Okay, sebab ni tips jugalah sebenarnya bagi klien yang nak hire WCC. Okay, satu is how they work under pressure. Second, yang main thing adalah macam mana dia orang buat fast editing. Okay, ada orang buat fast editing tapi editing hauk. Ada orang I pernah nampak yang macam dia buat laju tapi editing dia hauk. So macam tak ada kualiti lah kan. Okay, sekejap, pause. Apa definisi hauk daripada mata seorang L? Okay, mungkin angle yang dia ambil, transition yang dia guna, ataupun the way dia present dekat story gitu. Dia dah edit tapi kejap dekat A, kejap dekat scene B, kejap dekat scene C. Dia tak susun. So sebab kita punya wedding ni kan, dia macam bukan dari A to Z timeline dia kita kena follow. Kadang ada yang dekat scene A kita kena masuk kat scene B kita kena masuk kat scene A. So kena pandai main dan juga ada storyline sikit kan, supaya story yang kita tengok tu cantik, tersusun, kemas. So bagi saya macam mana dia buat fast editing tapi in the same time dia present well dekat stories. Itu yang paling penting. Sebab macam klien-klien kita akan cuba untuk buat fast editing, tapi fast editing tu ada value. Fast editing tu cantik, kemas. Itu yang ramai mungkin klien-klien saya bagi tahu. Awak buat laju. Awak buat laju lah, tapi kemas, cantik, saya suka. So itulah kita present dekat klien. And another thing is macam mana dia communicate well dengan photographer, videographer. Tapi benda ni susah juga kita nak tengok sebelum the event kan. Sebab kita tak pernah jumpa that person. So sebenarnya dia ikut luck lah. Kadang-kadang kita hire dia tengah mood okay, kadang dia hire mood dia macam tak okay kan. Dia ikut luck jugalah sebenarnya. Faham? Boleh katakan standard lah. Betul. Bab mood ni memang makanan pun sama kan. Betul. Makanan pun boleh jadi sedap, boleh jadi tak sedap. Banyak dah kita sembang. Ni nak personal punya experience lah. Ada tak benda-benda yang
jadi WCC ni the best experience yang you pernah dapat. Kalau nak lagi spesifik, experience ni WCC je dapat. WCC je dapat Kalau boleh lah. Kalau boleh. Sebab saya dah tanya dua host yang sebelum ni, sama je dia. Dia punya experience dia kena puji something like that. Saya tak pernah yang ada specifically untuk WCC, tapi saya rasa benda ni a bit rare terjadi dekat saya. This is my first juga event yang wedding I kena pergi travel by flight, which is I dapat pergi Sabah waktu tu. Klien tu hire I pergi ke Sabah. Lepas tu yang the best part, dia siap sediakan dorm untuk kru-kru yang macam selalunya family je kan. Ini dorm untuk kru-kru yang bekerja. So makanlah sekali dengan waktu dia tengah makan meja radat kan, dia akan ajak sekali. Tapi itu antara sweet moment lah, sebab jarang sekali dapat benda tu kan. Sebab normally akan fokus dekat family, kawan-kawan kan. Tapi ini kru yang dapat. So which is a great moment jugalah. Lepas tu bagi saya, another thing is bila kalau saya as WCC, saya rasa macam appreciate if tiba-tiba videographer tu datang dah tengok story saya, cantik saya story kau. Saya rasa macam okay. Dapat compliment daripada videographer. Sebab videographer dia ada eyes yang berbeza tau. So bagi saya, kalau contoh videographer yang compliment saya macam wow, macam tu. Faham. Dia tercabar kau. Alright, okay. Untuk kenangan yang tak best pula, experience yang bad experience lah. Kalau nak tapis, nama ke, nama tempat ke, tapis je. Tapi ada tak anything yang you nak share? Pernah. Waktu tu first event WCC yang saya pergi wedding. Waktu tu memang WCC like literally tak dikenali sangat. Dan waktu tu memang baru sangat WCC dekat Malaysia. So saya pernah pergi event tu. Lepas tu waktu event tu dia macam peli-peli saya, sebab kita WCC kan based on hours. Kadang-kadang 5 jam, 7 jam. Macam hari tu saya balik awal sikit kan. Kita balik sama waktu tu. Ada certain masa saya balik awal. Sebab kadang ada klien hire saya untuk nikah je, ada certain hire saya untuk sanding. Tapi mostly kadang-kadang videographer kan dua-dua kan dia hire. So ada hari tu saya balik cepat. Lepas tu kata, bapak cepat gila balik, nak ikut kak? Dia macam, ikut apa? Nak ikut. Tak, yang cakap ni siapa? Videographer, fotografer tak ingat. So macam dia peli-peli lah sebab kita orang balik awal. Tapi it's based on our package juga yang dia ambil kan. Betul. So lepas tu lagi satu, pernah saya pergi event juga. Macam saya try lah greetings. Of course bila mula-mula sampai kita greetings lah. Hi, I am WCC. You siapa, OPOV ke? Macam tu lah. Tapi dia jawab macam IOV. Macam sepatah-sepatah. Okay, tak apalah. It's okay. Mungkin baru lagi kan. So right after that, waktu kita orang tengah shoot, I perasan yang macam dia bully I on that side is, contoh I ke kanan, dia akan kanan, I ke kiri, dia akan kiri. Dia tak nak bagi space langsung. So kan ada certain videographer, fotografer, dia rasa kita macam curi dia punya angle kan, dia curi dia punya pose. Ada certain yang macam tu. So macam benda ni macam apa-apa kan, pelik kan. Macam budak-budak sikit sebab kita klien dah bayar, klien tahu task masing-masing. Kenapa nak rasa macam I curi you punya side, I curi you punya angle? Tak, cakap sebenarnya benda ni kan back to attitude seseorang juga. Dia bukan pasal videographer, fotografer je tak. Dia back to attitude orang tu sebenarnya. Make sense. Tapi dah childish lah. Benda tu tak perlu kot nak bully-bully ke, ataupun even yelah, kita at the end of the day kita kerja untuk apa lah. Betul. Kan? Kita kerja untuk, kalau kita berjaya dalam keadaan kita menjatuhkan orang lain, tu bukan kerja lah. Betul. Kan, benda tu macam tak best lah. Tapi yelah, bila dengar experience daripada WCC, tapi bukanlah kita nak memenangkan WCC sangat kan. Tapi at the end of the day kita kena tahu role lah. Sebab memang foto dengan video daripada POV saya, memang kerja kita kena post. Betul. Memang kita kena susun supaya angle tu cantik. Kalau ada orang lain yang datang snap that angle, tapi gaji dia sikit, contoh lah. At the end of the day macam gaji kau sikit, so memang ini bukan tugas kau untuk buat. So, macam tu lah. Jadi macam ada isu banyak bang saya pasal apa sih. Tahu tak yang dekat thread tu kan. Okay, bila kita suruh klien buat posing, dia cakap WCC kau fokus on BTS je kan. Kenapa kau nak suruh dia post-post pula? Tapi bila contoh kita ambil yang dia tengah post, dia cakap kita curi angle. Tapi nanti bila kita buat apa yang kita nak,
Macam tu. Faham tak? Maksudnya kalau misalnya dia dah hidang. Dia dah hidang makanan. Lepas tu you makan. Macam dah you hidang makan lah kan. So tapi kalau dia macam seolah-olah aku dah bagi kau angle yang cantik, biarlah dia bekerja ikut style dia. At the same time, dia bukannya, pada pendapat saya lah, WCC ni dia saya belum pernah lagi kena yang annoying lah. Saya jarang sebenarnya jumpa WCC. Tapi daripada based on pengalaman yang sedia ada ni, dia belum sampai tahap yang aku annoying lah dia ni. Dia tak ada lagi tau. So saya tak pasti kenapa ada fotografer, videografer kat luar sana yang rasa macam terancam. Ya, betul. Dia macam sialah dia ni nak satu hari nanti dia nak dominate industri. Dia macam seolah-olah macam tu. Pada pendapat saya lah, very, orang kata apa, rasa kena serang lah. Dia macam terancam lah. Macam tu lah perkataan terancam tu. Bagi pendapat saya tak ada apa. Sepatutnya that issue is dah tak, dia bukan, kita dah 20-26 kan. Dia macam tak perlulah kot isu-isu macam tu. Macam bagi saya, you have your own job task. I ada my own job task. Focus on each other. At the end of the day, kita pun mencari rezeki sama-sama. Kita sampai on the side, you buat kerja you, I buat kerja I. Tapi let's say kalau benda tu mengganggu, communicate lah. Cakap, kalau boleh jangan macam ni kan. Instead of viralkan dekat thread, lepas tu memburuk-burukkan WCC. Kebanyakan macam tu lah kebiasaan yang kita orang jumpa. Untuk backup sikit lah certain fotografer, videografer kat luar sana, berkemungkinan besar kalau dia rasa terancam pun most of the time sebab masa. Betul-betul. Berkemungkinan besar kalau misalnya dia allow WCC untuk guide the client, posing apa semua, maybe dia akan drag sometime. Betul. So that's why pada pendapat saya, kalau kita dapat merge as satu team masa the beginning of the wedding day, so that sampai hujung tu kalau aku ke kanan, kau ke kiri lah. If the WCC tu dah termasuk dalam frame, then kita just beritahu je lah. Macam tu, saya nak ambil white ni. Sama macam abang buat hari tu kan. Kita communicate dulu before the event macam, nanti Al duduk mana? Al tengah-tengah ke? I duduk mana? You duduk mana? So macam tu lah, kita communicate before the event. So at least kita pun ada general macam, okay nanti OP, OV nak duduk tengah. So kita duduk side lah. Nanti let's say contoh OP, OV boleh ambil side, kita ambil tengah pula. Gili-gili kan, macam to each other and communicate. Tu je penting sebenarnya. Panas. Okay, so tadi you ada mention pasal, kita tutup lah topik yang panas-panas. Sekejap lagi kita mengerti lah. Alright, okay, kita break kejap. 1, 4, 3.